Yang keduanya, sebab apa bulan Ramadan ni jadi bagus daripada bulan-bulan lain? Kerana suasana. Suasana. Maka sebab itu dalam hadis Nabi SAW tekankan tentang kita kena jaga environment. Nabi tak benarkan orang Islam untuk dedahkan dosa secara terbuka. Dia dah buat salah, dia dah buat dosa tersembunyi. Jangan pergi dedah ke orang. Kerana ia boleh merosakkan environment. Kenapa bulan puasa ni orang nak cari kebaikan? Kerana semua orang fikir begitu. So, environment bagus, persekitaran bagus, kawan-kawan kita pun bagus. Maka kita mudah untuk jadi bagus. Saya bagi contoh. Ada waktu selain daripada Ramadan, tapi kita terasa kita baik sikit daripada biasa. Bila? Bila kita pergi haji, bila kita pergi umrah. Betul tak? Bila kita pergi umrah, bila kita pergi haji, jiwa kita ni terikat dengan masjid. Pasal apa rasa terikat dengan masjid? Tiba-tiba terbangun lewat sikit, tak sempat lagi masjid. Rasa bersalah. Ish, aku tak pergi Masjidil Haram ni. Aku tak pergi Masjid Nabawi. Sebab semua orang pergi. Kawan-kawan kita pakat pergi belaka. Jadi, kita kena wujudkan suasana tu. Macam mana cara nak wujud? Dalam hadis Nabi SAW sebut, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Innal apa? Nabi sebut dalam hadis, "Al-mar'u ala dini khalilih." Setiap daripada kamu, keadaan dia tu sama seperti pegangan agama sahabatnya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah setiap seorang daripada kamu melihat dia berkawan dengan siapa. Dia bersahabat dengan siapa? Bersahabat dengan orang baik-baik. Bersahabat dengan orang yang saleh. InsyaAllah kita akan jadi orang yang saleh. Jadi saya pun nasihat diri saya juga ni. Yang saya cakap ni sebenarnya saya cakap pada diri saya dulu ni. Sebelum saya nak cakap pada tuan-tuan dan perempuan semua. Jadi kita cubalah, usahalah. Supaya kita berkawan dengan orang baik-baik. Kita berkawan dengan orang saleh. Mudah-mudahan kita dapat perbaiki diri kita sentiasa daripada semasa ke semasa.